Ipoh Perak 726, Georgetown Pulau Pinang 728, Alustar Kedah 729, Kanga Perlis 729. Trip ke Bandar Darulaman Jitra Kedah. Saya mulakan perjalanan awal dari kawasan perindustrian Perai. Dengan menggunakan Lebuh Raya Utara Selatan sebagai capaian mudah dan cepat untuk tiba ke lokasi trip kali ini. Namun disebabkan oleh masalah teknikal kamera atau SD card yang saya tak pasti, video ini hanya sekitar di atas Lebuh Raya sahaja. Dari Lebuh Raya Utara Selatan AH2, E1, menghala ke utara. Jika anda menggunakan GPS, masukkan Jitra sebagai destinasi untuk panduan yang lebih tepat. Teruskan perjalanan di Lebuh Raya sehingga anda melihat papan tanda susul keluar 181 Jitra Selatan. Ambil susul keluar tersebut. Setelah anda berada di simpang keluar 181, ikut papan tanda jalan yang mengarah ke Jitra. Pada simpang tersebut, belok kiri untuk meneruskan perjalanan anda ke Jitra. Sedikit sebanyak tentang lokasi yang dituju dalam trip kali ini. Bandar Darulaman merupakan salah satu kawasan pentadbiran yang penting bagi negeri Kedah. Terletak di Jitra, kawasan tersebut telah menjadi sebuah pertempatan elit yang menarik perhatian ramai, khususnya warga Alor Setar. Dengan keselesaan dan kemudahan yang ditawarkan, Bandar Darulaman bukan sahaja menjadi kediaman, tetapi juga simbol gaya hidup moden bagi penduduk di sekitar. Bandar Darulaman mula dibangunkan sebagai kawasan perumahan yang moden dan terancang. Sejak penubuhannya, ia telah melalui pelbagai fasa pembangunan yang pesat, menjadikannya salah satu kawasan yang paling diidamkan untuk didiami di negeri Kedah. Akses yang mudah ke Bandar Alor Setar menjadikannya pilihan utama bagi mereka yang bekerja di ibu negeri tetapi ingin menikmati suasana yang lebih tenang dan mendamaikan. Antara ciri utama Bandar Darulaman adalah perumahan yang lebih terancang dan kemudahan infrastruktur yang baik. Dengan pelbagai jenis kediaman, dari rumah teres hingga ke banglo, kawasan tersebut sesuai untuk pelbagai lapisan masyarakat. Selain itu, Bandar Darulaman dilengkapi dengan kemudahan seperti pusat membeli belah, sekolah, dan taman rekreasi, yang kesemuanya menyumbang kepada kualiti hidup penduduknya. Kehidupan di Bandar Darulaman sangatlah berbeza dengan kawasan lain. Penduduk dapat menikmati suasana yang aman dan sejahtera, dengan komunitinya yang harmoni. Aktiviti sosial dan kemasyarakatan sering diadakan, merapatkan hubungan antara penduduk. Gaya hidup moden juga dapat dilihat dengan wujudnya kafe, restoran, dan pusat hiburan yang memenuhi selera pelbagai golongan. Dengan pertumbuhan pesat yang dijangka, Bandar Darulaman mempunyai potensi yang besar untuk menjadi salah satu pusat pemilikan rumah yang terkemuka di Kedah. Pembangunan berterusan dalam infrastruktur dan kemudahan awam dijangka akan menarik lebih ramai penduduk dan pelabur ke kawasan tersebut. Bandar Darulaman bukan sekadar kawasan pertempatan elit, tetapi ia adalah simbol kemajuan dan gaya hidup moden di Kedah. Dengan segala kelebihan yang ada, kawasan tersebut terus terbuka kepada mereka yang ingin mencari kualiti hidup yang lebih baik serta suasana yang selesa untuk membina kehidupan. Seiring dengan perkembangan yang sedang berlaku, Bandar Darulaman pasti akan terus menjadi tumpuan dan pilihan utama bagi ramai orang di negeri Kedah dan sekitarnya. Itulah bahan yang saya dapat sedikit sebanyak tentang Bandar Darulaman, yang menjadi trip kali ini, yang tak dapat saya kongsikan secara penuh perjalanan saya ke lokasi tersebut kepada penonton channel ini, disebabkan oleh masalah teknikal yang terjadi.
Terima kasih kerana menonton video ini, walaupun perjalanan kita ke Bandar Darul Aman tidak berjalan seperti yang dirancang. Saya ingin memohon maaf kerana tidak dapat berkongsi pengalaman secara visual seperti yang diharapkan, disebabkan oleh masalah teknikal pada kamera saya atau mungkin juga SD card. Namun, saya harap pengalaman saya dapat memberikan sedikit gambaran tentang keindahan Bandar Darul Aman dan membuatkan anda teringin untuk melawatnya suatu hari nanti. Jika anda mempunyai sebarang pengalaman atau kenangan menarik tentang Bandar Darul Aman, sila kongsikan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk klik butang like jika anda menikmati video ini dan tekan subscribe untuk mengikuti lebih banyak perjalanan dan pengalaman saya yang akan datang. Terima kasih sekali lagi dan sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Selamat jalan.